Assalamualaikum. Saya Encik Muhammad Izzat bin Ramli, pensyarah program Bakery dan Pastry Kolej Vocasional Kuala Berang, merangkap penasihat produk inovasi pelajar. Saya Kak Amina Jalil Tuan Zuki. Saya Kak Sabrina binti Rashid. Saya Edina Ahmani binti Muhammad. Saya Rahmani Ibn Binti Azman. Kami dari program Bakery dan Pastry Diploma Semester 2 dari Kolej Vocasional Kuala Berang. Ini contoh nozzle yang kita belajar tadi. Saya nak tunjuk lebih jelas. Tidak, tolong ambilkan nozzle bintang ke saya. Okey, cikgu suruh cari nozzle bintang. Kau tahu tak? Nozzle bintang? Sini, jom tengok. Aku rasa tengok. Satu Yang ni ke? Aku rasa yang ni. Ke yang ni? Maybe yang ni. Ambil semua je lah. Jom. Cikgu, banyak sangatnya. Mana tahu. Oh, yang hitam. Baru belajar, lupa dah ke? Yang ni. Cikgu, macam mana kita nak tahu nozzle bintang ni bila kita tempat dia keluar bentuk apa? Betul tu cikgu. Saya pun nak tahu juga macam mana semua nozzle ni bila dipakkan dia keluar apa. Kalau korang nak tahu, tu kita try. Korang hanya memerlukan nozzle, piping bag dan wall filler cement. Anda hanya perlu membuka piping bag, kemudian menuangkan wall filler cement ke dalamnya. Lalu anda hanya perlu mengikat piping bag tersebut, memilih nozzle dan start pipe. Inovasi ini direka khas untuk menggantikan whipping cream dalam kelas teori, mengurangkan pembaziran dan juga menjadi alternatif yang mudah bagi pelajar yang boleh digunakan secara berulang-ulang kali. Selepas kering, inilah hasilnya. Nama projek inovasi ni Pipe Vision Nozzle Model dihasilkan untuk mengurangkan isu kekeliruan pelajar sewaktu memilih nozzle.